Penyanyi Irfan Haris tidak menyembunyikan rasa gembira apabila kakaknya Amira Othman kini bertukar status. Kata Irfan dengan kapsion berseloroh, dia kini mengambil keputusan untuk menarik diri sebagai ketua netizen disebabkan pasangan itu sudah bernikah. Setelah perungkaian saya hampir selama 7 bulan, dengan ini saya meletakkan jawatan sebagai ketua netizen untuk merungkai. Kes ditutup kerana ianya ternyata sah. Happy birthday Abang Ipar Fatah Amin dan selamat pengantin baru kamu berdua. Amira Othman, akhir kata dari saya ni, coretnya. Sebelum ini, Irfan tidak dapat menahan sebak dan mengalirkan air mata ketika berada di atas pentas pelamin untuk mengambil gambar bersama Amira. Terdahulu, Fatah dan Amira itu dinikahkan oleh bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan disaksikan bapa pengantin perempuan. Pihak lelaki menerima 5 dulang hantaran berbalas 7 daripada pihak pengantin perempuan. Amira juga menerima mas kahwin seutas gelang tangan emas. Aku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahmu. Aku Itu bukan lirik lagi. Boleh. Kakak ni suka lupa-lupa lirik. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku, kau anugerah. Okey, awak nyanyi, saya nak dengar versi perempuan. Okey, 3, 4. Ada orang yang terdepan. Okey. Ayah abang. Ada kat function. Ayah aku. Sorry. Okey. 3, 4. Akan ada hari di mana kamu satu syah berada di belakangku. Amini semua doaku. Betul? Mencintaimu. Tak salah ke? Cinta Ambil ni. tiada dari asal penting. Tiada. Cepat. Tiada dari asal paling sempurna. Tu kata Amin. Bila dia make up pun saya ni, dia tak make up pun akan cakap saya ni pula. Itulah. Tak sebenarnya kita kan, suami ni, isteri make up ke tak make up ke, kita kena selalu puji. Dia kata cik. Ya? Cik tu apa? Caca. Oh. Isteri make up ke tak make up ke, kita kena selalu puji. Siapa lagi nak puji isteri kita? Lagi nak bagi lelaki lain kat luar pula puji. Kita lah suami. Kena selalu puji isteri. Betul tak Aslam? Lepas tu boleh suruh suami kan, suami pula. Dan lagi sweet sebenarnya, belikan abaya untuk isteri. Itu betul. Korang guna je TikTok suami tu. Add to cart, tak dosa. Betul. Boleh. Betul? Betul. TikTok boleh duit share. suami tu duit isteri. Kan? Duit isteri. Betul. Tu boleh je guna. Ambil pergi cepat. Suami tak ada. Pergi akaun. Suami Okey, tak ada. guna bapak punya. Why not? Tapi bapak ni minta izin lah. Kan? Itu juga. Okey. Kau nak tengok yang mana satu? Kau nak tengok design mana? Dia dah. Okey, yang akak pegang Laju ni, laju. Laju Cik, ni dah nak habis dah ni semua. boleh tak you letak je kat badan you, tarik je? Nanti berat 90, tinggi. Kuat saja. Kau nak tahu berat dia 90? Tapi siap. Mata memandang, berat lagi tanggung jawab ikutnya. Pakailah. Nanti. Ni ada dua tadi. Yang tu L, LSL. L. UT Boleh lah. boleh, boleh. Sekejap. Kat luar. Pemalu UT ni. Okey,
Ya Allah, Masya Allah. Ha, Yuti berat. Ini kita nak tengok length dia, length dia. Nak Okey. tengok length untuk orang yang berat 90. Okey, berat awak. Apa? Sorry. Dalam ada baju tak? Betul. Dalam ada baju. Masya Okey. Allah. Assalamualaikum, Fatah. Kita pun boleh. Berat kita. Assalamualaikum, Fatah. Awak yang ambil. Okey. Ni Awak- Yuti berat. oh. Berat. Cantik kan? Terletak je. 70. 170 berat 90. 90 berat 90 slow sikit. Nanti tengok memang sesuai pakai. Cuba tunjuk kat L, Yuti XL. kamera. Kamera tunjuk kat Yuti boleh? Ya kan? Allah. Ngamsoi. Kan kita nak Berat. try Abbas sekali. Dapat apply kalau bila dapat apa? Dapat shawl. Dapat shawl sekali. Tapi tak payah pakai. Jangan pakai pegang boleh lah pegang. Pegang boleh lah tunjuk. Pegang. Jangan pakai. Kalau Pegang setiap je. pembelian, Akan dapat. setiap pembelian korang dapat tudung sekali. Cakap apa kena cakap bang? Kalau tak nak, Cuba awak letakkan kat bahu dia. Shawl tu. Dia lagi. Ni memang colour kita cari colour yang Fatah macam Sama geli lah. je nak aku tak sendiri lah. Macam ni. bro. Weh, Assalamualaikum bro. Bro, buat apa ni? Bro, jangan macam bro. Itu pakai siapa tu? Sebab mana jawab? LXL. L XL lah untuk berat 90, tinggi 160. Yuti ni dia macam penghibur kita orang tau. Selain Ya. Acha. Dia pun Kan? sebab hari ni Aisyah demam. Saya demam. So hari ni Yuti lah. Tadi Yuti bagi saya Jadi video penghibur tau. kita orang. Di sebelah Acha. Sama muka dia. Tengok Sama video dia. muka diorang. Mira duduk minum. Saya dah minum tadi. Saya dah minum tadi. Yes, ini dia. Okay. Tak masalah. Berat. Sorry, balik kali. Berat lagi sekali berat 90 lebih. Yes. Okey. Dan tinggi 170. Kalau kita tengok dia lain dia cantik je. Ya, ngam-ngam. Ngam-ngam. Lalat ada tak? Lalat tak ada. Tapi kalau dia pakai heel sikit, dia akan ni lah. Tapi Lagi kalau dia tinggi, tak ada, dia pakai macam ni, cantik je. Ya. So, grab cepat. Grab. Cepat sekarang. Berat sekarang. Sebelum dah habis. Ni Yuti pakai ni saat game mesti habis ni. Mm-mm. Ha.